Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid sekalian. So hari ini kita buat revision sikit tentang tajuk yang saya dah bagi minggu lepas berkenaan dengan rangsangan dan gerak balas. Saya dah bagi kat YouTube kan. Okay, so kita akan imbas kembali apa itu rangsangan, apa itu gerak balas. Rangsangan, stimulus. Okay, bahasa Inggeris ni kita panggil stimulus. So kita ada banyak rangsangan. Okay, orang tepuk rangsangan. Okay, bola datang pada awak tu pun rangsangan bola tu. Okay, apa lagi rangsangan? Awak terkena minyak panas, terkena air panas pun rangsangan. Tu kita panggil rangsangan. Tu satu benda tu kita panggil rangsangan. Awak bau wangi tu pun satu rangsangan. Okay, faham? So rangsangan ni boleh dikesan oleh 5 deria. Kita ada 5 deria. Deria saya dah ajar di kata satu, deria penglihatan. Okay, deria pendengaran, deria bau, okay, deria rasa makan apa-apa, dan deria sentuh. Okay, sentuh. So 5 deria tadi mengesan rangsangan. Okay, mengesan rangsangan. Apa-apa saja rangsangan yang datang. Okay, contoh saya pernah bagi dalam masa tingkatan 1, saya pernah ajar awak tingkatan 1 tentang sistem. Okay, kita ada sel, tisu, apa lagi? Selain sel membentuk tisu membentuk organ membentuk sistem membentuk organisma. Sistem. Kita ada banyak sistem dalam badan kita. Okey. Contoh yang pertama kita ada sistem saraf. Saya pernah bagi contoh sistem saraf. Okey. Saya pernah bagi hari itu dulu masa form 1 sistem saraf, iaitu contohnya tangan awak terkena ataupun tersentuh dengan cerik contoh cerik panas. Okey, cerik panas. Cerik panas ni, panas tu sebagai rangsangan. Okey, panas. Dikesan oleh deria sentuh awak, sentuh dekat ujung ni tangan awak. So di sini kita ada dekat tangan awak ada reseptor. Okey, reseptor ataupun kita panggil nama lain dia adalah affector, yang terkesan. Yang mana terkesan? Affect. Okey, affect. Okey, in English we call as affect. Kesan, factor, yang mana mengesan rangsangan. So bila dia mengesan panas ni dekat ujung ni, sini ada sistem saraf menghantar impuls. Impuls tu message, menghantar impuls yang mengatakan panas melalui reseptor awak, melalui reseptor pergi sepanjang tubuh badan kita ni ada saraf saraf kita. Okey, menghantar saraf pergi ke mana? Pergi ke otak. Okey, otak akan dapat mesej. Macam awak dapat WhatsApp mesej. Okey, macam itulah otak dapat WhatsApp mesej mengatakan okey, tangan tadi terkena panas. Dan otak akan menyuruh anggota badan awak untuk angkat tangan. So otak dia dapat mesej kata panas, and then otak yang akan menghantar satu arahan untuk mengangkat tangan melalui mesej juga. So otak tadi dapat mesej panas dan dia dah buat satu arahan suruh angkat tangan. Dia hantar lagi mesej ke mana? Ke anggota tadi, effector. Okay, suruh angkat tangan. So awak akan angkat tangan. So proses itu berlaku dalam masa sekejap saja. So kita ini yang kita panggil sebagai rangsangan dan juga gerak balas. Okay, boleh So itu orang kata imbas kembali tingkatan 1 saya dah ajar. Okay, so tengok saya punya PowerPoint yang saya ambil daripada cikgu lain juga. Okay, so tengok sini. Okay, saraf manusia tu, okay, pusat kita ada 2 Kita ada saraf pusat dan kita ada saraf periferi. So ini awak dah belajar dah. Minggu lepas awak dah buat nota. Saya rasa benda ni dah awak semua dah tahu. Saraf pusat bahagi kepada 2, otak dan juga saraf tunjang. Okey, saraf periferi, okey, dia ada 2 12 pasang saraf cranium dan 31 pasang saraf spina. Okey, so ini sebagai ini. Sorry. Okey. Ini yang saya cakap tadi.
Okey, yang ni saya cakap tadi, baru tadi saya cakap. Why? Okey, rangsangan dan gerak balas manusia melibatkan 4 komponen. Ingat yang saya cakap tadi, yang pertama receptor. Receptor iaitu kita panggil nama lainnya affector, affect yang terkesan. Sekelompok sel dalam organ deria. Organ deria kita ada 5 deria tadi saya cakap. Okey, ada sel dekat 5 deria tadi kita panggil reseptor yang mengesan rangsangan, affect, yang terkesan dengan rangsangan itu kita panggil affect, affector. Okey. So yang kedua kita ada sel saraf. Sel saraf awak dekat badan awak ni berhubung daripada hujung sampai ke hujung. Semua ada saraf. Semua ada saraf. Di hujung-hujung ni sampai ke otak, sampai ke kaki semua ada sel saraf. Okey, menghantar impuls saraf ke otak. Impuls saraf, impuls apa maksud impuls? Message. Message ke otak. Okey, dapat rangsangan saraf yang dekat dalam tubuh awak ni yang akan hantar message itu sampai ke otak. Otak mengesan ataupun mentafsir. Apa maksud mentafsir? Membaca. Impuls. Message. Dan menghasilkan maklumat. Okey, dia hasilkan maklumat. Okey. So, dia dia hasilkan maklumat. Dia suruhlah. Otak akan menyuruh anggota-anggota badan awak untuk angkat tangan, untuk mengelak daripada apa-apa dan sebagainya. Dan effect. In English, effect kesan. So, otot ataupun bahagian badan awak yang menghasilkan gerak balas. Okey, ada 4. Okey, ingat So, seterusnya. Oh my. Okey. Sorry. So, sini kejap. Okay, 2 minit Sorry lah. Dia terbuka pula kat sini. Okay. Okay, dah. Okay. So, kita ada yang pertama, tindakan terkawal. Okay, perasan tak? Nampak tu, gambar tu tindakan terkawal. Tindakan terkawal maksud tindakan terkawal, tindakan yang awak boleh sedar. Okay, awak boleh sedar. Contoh yang pertama, okay, nombor 1 tu, nampak nombor 1. Okay, saya guna brush Okay, nombor 1. Loceng pintu bunyi. Kring, kring. Okay, so apa yang deria awak tadi, 5 deria awak yang mengesan tadi, deria bunyi, mengesan. So, ada effector, ada reseptor dalam telinga awak yang mengesan bunyi. So, effector yang dalam telinga awak ni, affector dia mengesan deria bunyi, dia buat satu impuls, message. Bunyi loceng pintu. Message tadi dihantar melalui sistem saraf awak, pergi ke otak, hantar mesej. Otak dapat mesej, kring dapat mesej. Otak kata, oh, ada pintu rumah ni berbunyi contohnya. Okey, mesej otak. Otak pun buat satu maklumat, bagi arahan kepada anggota badan awak, untuk buka pintu. Okey, buka pintu sama ada guna tangan, guna kaki, tangan. Berjalanlah pergi buka pintu. Gerak balas membuka pintu. Okey, itu yang terkawal. Okey. Faham Okey. So itu yang pertama. Okey, tengok pula kalau berkenaan dengan yang tidak terkawal, luar kawal. Contohnya yang saya cakap tadi. Okey. Luar kawal ni macam yang saya cakap tadi. Okey. Sentuh objek panas ataupun yang diberi contoh ni adalah sentuh objek tajam. Okey, mula-mula awak sentuh objek tajam, awak tersentuh pisau ataupun pisau tu tercocok kat tangan awak. So, deria sentuhan dekat sini affector, dekat sini mengesan rangsangan, hantar mesej impuls ke mana? Melalui saraf. Okey, melalui saraf. Okey, hantar ke otak. Okey, kemudian
Okey, melalui saraf tunjang ke otak. Otak mentafsir maklumat. Okey, dia hantar ke efektor otot. Otot awak hantar maklumat ke otak. Otak awak kata, oh, kena objek tajam. Angkat tangan cepat-cepat. So, dia hantar juga arahan tadi ke efektor otot-otot awak, anggota badan awak untuk menjauhi objek tajam serta mata. So, kita panggil itu tindakan luar sedar. Okey, boleh faham So, kita ada 2 jenis tindakan, luar kawal, okey, dan tindakan terkawal. Okey, contoh yang terkawal yang awak boleh tahu, yang awak boleh sedarlah, yang tak luar kawal yang tidak sedar. Okey, boleh. So, untuk hari ini, okey, untuk revision hari ini, okey, saya nak awak settlekan, okey, buku ini. Okey, semua tengok buku ni, muka surat 4 dan 5. Okey, 4 dan 5. Okey, buku ini muka surat 4 dan 5. Okey, so boleh faham So kita ada 2 jenis tindakan, terkawal dan tindakan luar kawal, yang mana dua-dua ini kita panggil sebagai rangsangan dan juga gerak balas. Okay, rangsangan dan juga gerak balas. So saya harap awak faham untuk kelas kita hari ini. Dan itu saja daripada saya. Okay, next kita akan masuk tentang 5 deria tadi. 5 deria. Yang pertama kita akan masuk deria penglihatan. Okay, deria penglihatan. So untuk hari ini, saya akan tambah lagi satu kerja. Buku nota awak. Okay, buku nota awak. Lukiskan gambar rajah mata. Okay, mata. Yang dalam buku teks tu. Nanti saya akan beritahu nota apa yang kena buat. So, kita akan ada 3 kerja sekolah. Yang pertama, buku ni muka surat 4 dan 5. Dan buku nota yang gambar rajah mata dengan pensel. Label dengan pen. Okay, lukis dengan pensel, label dengan pen. Okay, muka surat berapa nanti saya akan tunjukkan dengan dalam tu nanti. Dalam WhatsApp nanti. Okay, bye. Assalamualaikum.